Kamal Adli dan Ukasha Senos sah bercerai talak satu. Ni actually punca sebenar kenapa Kamal Adli terpaksa lafazkan cerai juga. Disebabkan dia masih nak selamatkan hubungan diorang ni. Macam mana pula tu? Kan? Di mana kes diorang ni actually dah nak hampir ke kemuncak cerai hakam. Bila melibatkan keluarga dua-dua pihak yang dilantik Mahkamah Syariah untuk memujuk ataupun mendamaikan diorang ni, tapi tetap tak ada kata sepakat untuk berdamai pun, kedua-dua pihak yang dilantik jadi hakam ni boleh mencadangkan ataupun membuat keputusan cerai dan akan dipersetujui oleh pihak Hakim Mahkamah Syariah. Maka terlaksanalah cerai hakam ni. Benda ni lah yang nak dielakkan oleh Kamal Adli. Sebab bila dah cerai hakam, diorang tak boleh nak rujuk terpaksa kahwin semula. Sebab itulah dia cakap dia memang terpaksa lafazkan cerai tu. Sekurang-kurangnya kan, dia ada peluang untuk rujuk semula. Tu je lah sebab dia.